Ini pokok kucai. Pokok kucai daun lebar. Okey, kita pecahkanlah. Ni boleh buat 4-5 pasu, tapi saya buat 2 pasu je lah. Okey, boleh tengok akar dah sangat padat. Okey, akar dia yang banyak macam ni kita kena buang lah. Kena buang, tak boleh banyak-banyak macam ni. Okey, kita potong bagi jadi macam ni. Okey, dah potong macam ni, boleh tanam terus. Okey, kucai kalau nak cepat tanam, okey kita tengok ubi dia ni. Rhizom dia besar. Jadi daun pun akan besar, batang pun besar. Okey, siap. Asalnya nak buat 2 pasu tapi jadi 5 pasu. Tanam yang ni 2, ni 3 pokok, 3 pokok, 3 pokok, 3 pokok. Okey. 5 semuanya. Okey, dah siap, berkuburlah kamu di situ.